Lemon original punya lemon. Tu dia ini lemon. 5 purut. 5 purut. Ini saiz besar. Kasturi tapi dah besar lah. Ini buah lemon original punya lemon. Tu dia ini lemon. Ini lemon. Okey. Lemon. Okey, yang ni 5 purut. Daun 8 punya daun ni. Daun 8 kan. Tapi bau dia piau lah. Tapi ni 5 purut jenis besar. Saiz besar punya ni. Ini saiz besar ni. Ni kecil lagi. Dia akan jadi besar lagi. Untuk buat air ni. Ni memang padu lah. Lemon ni. Yang ni saya rasa macam limau nipis. Ni apa ni? Kasturi. Tapi dah besar lah. Lemon kasturi. Yang tu limau kasturi juga. Ni lemon. 5 purut. Sorry 5 purut. Ni pun ada buah lagi. Ni pun ada buah. Ni dia tengah berbuah ni. Okey, yang ni kasturi. Yang ni kasturi. Yang ni durian Belanda. Itu durian. Ni lemon. Wah, lemon ni padu ni, lemon ni. Memang lemon tak payah beli lah sekarang. Lemon sekarang RM2, RM1, 3 sebiji lemon. Sekarang lemon, kalau nak makan lemon, kena beli dekat pasar raya RM1 sebiji ataupun RM1, 6 macam tu lah saya rasa. Sekarang pun dah naik harga saya rasa. Ini pokok ajai, ini buah pokok ajai. Yang ni padu. Yang ni saya tak pastilah pokok apa ni. Aduh. Yang ni saya tak pasti pokok limau apa ni. Saya tak pasti limau apa. Apa ni? Sebab dia macam limau yang kita makan tu lah. Limau yang boleh makan macam tu lah. Yang ni 5 purut kecil. Yang ni betul-betul daun 8. Yang ni nak buat tom yum boleh lah. Tapi saya taruh baja tengok. Dia punya bunga. Tengok. Dia punya bunga memang banyak betul lah. Ada buah. Saya baru sembuh folia ni. Saya sembuh folia merah. Memang agak padu sikit lah folia merah ni. Tengok dia punya bunga. Memang padu gitu. Buah ajai ni dah ada buah. Mantap. Saya tak perasan lah. Dah ada buah sekarang. Tengok tu. Ni buah ajai nama dia. Ni buah ajai. Mana? Kejap. Ni. Ni warna merah ni buah ajai. Dah ada buah. 2 biji dah ada buah. Alhamdulillah. Bawah pun dah ada buah. Buah ni kalau makan benda masam semua akan jadi manis. Ni buah ajai. Makan buah ajai ni. Lepas tu makan buah ni. Makan buah belimbing buluh. Ni belimbing buluh saya tanam ni. Ni belimbing buluh yang saiz besar ni. Belimbing buluh yang saiz besar. Ni dah masak dah ni. Saiz besar ni. Ni belimbing buluh yang saiz dia memang saiz ada agak besar sikit lah. Memang benih yang saya tanam ni memang saiz yang besar. Memang mantap lah ni. Belimbing buluh. Lemon lah. Lemon sekarang RM1 lebih bang. Sebiji bang. Mahal bang. Abang jangan fikir pasal harga dulu bang. Abang pilih je dulu, harga kita boleh runding. Lemon ada. Lepas tu 5 purut pun ada. 5 purut. Tengok. Baja folia. Baiknya baja folia. Mantap. Okey, sekian. Terima kasih. Jangan lupa like ya. Jangan lupa like, subscribe. Okey. Jangan lupa like, subscribe. Saya punya channel membantu saya, okey. InsyaAllah saya akan share semasa ke semasa. Macam mana keadaan kebun. Okey. Tu dia. Sekarang ni tengah musim bunga ni. Ni buah fasa pertama berbunga. Baru belajar berbunga. Okey, ni baru belajar berbunga pokok durian. Durian baru belajar berbunga. InsyaAllah ada rezeki boleh makan lah kot. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe saya punya channel. Terima kasih banyak yang mana tonton tu. Terima kasih. Okey, tanpa anda siapalah saya. Agak-agak bantu-bantu saya lah subscribe. Okey, terima kasih. Adik-adik subscribe abang punya channel. Okey, terima kasih. Bye.